Di sekolah desa Cempaka bermula cerita, langkah penuh tekad menabur jasa. Sejak 2014 Puan Ruzana memimpin dengan ikhlas, rajin berusaha tanpa jemu, teliti dalam setiap tugas yang dipikul, komited menggalas amanah diberi demi sekolah yang dicintai. Setulus budi, sejuta kenangan terpahat indah dalam ingatan, tegas memimpin penuh hikmah, namun bertimbang penuh kasihnya. Puan Ruzana, jasamu dikenang, pemimpin dihormati sepanjang zaman. Di hati kami namamu kekal. Terima kasih atas segala bekal. 2023 tercatat sejarah, amanah besar disandang penuh gagah. Perwelong kanan pentadbiran terus berbakti, memimpin warga sekolah penuh dedikasi. Berjiwa pemimpin tenang dan berwibawa, disayangi rakan, dihormati semua. Setiap nasihat menjadi pedoman, menjadi inspirasi sepanjang zaman. Setulus budi, sejuta kenangan terpahat indah dalam ingatan, tegas memimpin penuh hikmah, namun bertimbang penuh kasihnya. Hari ini tiba saat perpisahan, namun jasamu tetap dikenang. Segala budi dan pengorbanan terukir indah sepanjang zaman. Setulus budi, sejuta kenangan, walau langkah kini beralih arah, namamu tetap di hati kami selamanya. Ruzana binti Daramsa. Oh, Patangga. Assalamualaikum, saya Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Sulaiman.
bekas anak murid Cikgu Rozana, bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Desa Cepaka 2010 hingga 2015. Sekarang berumur 23 tahun, pelajar tahun akhir di Osaka Information and Computer Science College di Osaka, Japan. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rozana. Terima kasih atas ilmu yang dicurahkan di sekolah rendah dulu. Selamat bersara dan selamat menikmati kehidupan selepas persaraan. Assalamualaikum Kak Ana. Hai. Selamat bersara Kak Ana. Semoga lebih sihat. Round the world. Selamat berehat. Bye. Assalamualaikum. Hai Kak Ana. Selamat bersara. Semoga Kak Ana dapat mengisi masa lapang dengan gembira bersama anak-anak, bersama cucu dan keluarga. Saya doakan semoga Kak Ana sentiasa dikurnia kesihatan yang baik, sihat, cantik dan dirahmati, diberkati Allah. Selamat bersara kakak. Love you. Assalamualaikum, Puan Rozana binti Dara Hamsyah. Hari ini merupakan hari penamat sebuah kerjaya untuk Ana. Kak Wi ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga dengan hari-hari yang mendatang Ana akan lebih bahagia, lebih tenang bersama keluarga serta anak cucu tersayang. Diharapkan selepas persaraan ini adalah peluang untuk kita bersilaturahim. Semoga Ana akan lebih bahagia dan jagalah kesihatan dengan baik. Kami ucapkan selamat bersara. Kak Ana, selamat bersara. Semoga Kak Ana berbahagia di samping keluarga tercinta dan sentiasa sihat walafiat. Saya doakan sekali untuk Kak Ana sekeluarga. Tahniah dan terima kasih atas perkhidmatan cemerlang Kak Ana sepanjang kita bekerja bersama. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Selamat bersara. Assalamualaikum Kak Ana. Selamat bersara. Happy retirement. Semoga yang baik-baik saja untuk akak selepas ini. Panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye Kak. Kami dari batch 06 ingin mengucapkan Terima kasih Cikgu dan selamat bersara. Bye. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bersara Mak. Terima kasih di atas segala pengorbanan, jasa dan budi Mak dalam mendidik anak bangsa sepanjang berpuluh tahun ini. Semoga hari-hari yang dilalui selepas ini dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan juga diberikan Allah SWT kesihatan yang baik. Jadi selamat bersara dan kami semua sangat bangga dan menyayangi Mak. Selamat bersara Mak. 3 dekad, ribuan anak murid dan jutaan jasa yang tidak ternilai sebagai seorang guru. Kak Lam melihat sendiri pun adalah emak membagikan masa antara mendidik anak bangsa di sekolah dan juga membesarkan kami semua di rumah. Terima kasih kerana menjadi cikgu yang pertama dalam hidup kami. Selepas 30 tahun emak memberi cahaya kepada kehidupan orang lain, kini sampai masanya untuk emak menikmati hari-hari tenang tanpa perlu memikirkan buku latihan, menanda kertas peperiksaan dan mengisi rancangan mengajar. We love you and enjoy your retirement. Assalamualaikum, Alhamdulillah dan tahniah diucapkan kepada ibundaku Puan Rozana binti Dara Hamsyah yang akan bersara pada hari ini. Semoga segala jasa dan pengorbanan dalam membentuk anak bangsa akan terus kekal menjadi teladan. Terima kasih kepada ibundaku dan selamat bersara Mak. Assalamualaikum, selamat bersara Mak. Akhirnya sampai juga masa untuk Mak graduate daripada kerja dunia rasmi. Mak, walaupun hari ini Mak rasmi bersara, kami sekeluarga sebenarnya risau sebab Mak dah makin banyak masa lapang. Jadi standard kerja rumah, kepantasan melipat baju dalam bakul, susunan barang ataupun disiplin diri mesti akan naik ke tahap yang kami tak pernah mohon sebenarnya. Mak bersara dari sekolah, tapi sebenarnya kami pula yang bakal masuk kelas sepenuh masa kat rumah. Bezanya, sekarang anak muridnya lebih tua lah dan lebih banyak alasan. Kerana guru ni walaupun dah bersara,
masih berjiwa pendidik sampai akhir hayat. Emak bukan hanya sekadar pendidik, namun emak membentuk akhlak anak-anak murid emak dan memberi makna dalam banyak hidup orang. Emak telah mencurahkan ilmu, membentuk akhlak dan meninggalkan kesan yang bukan sedikit kepada anak-anak didik emak. Emak sangat teliti dalam kerja, sangat memahami manusia dan begitu mahir dalam menjaga hubungan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Dalam kerja, emak sangat berwibawa dalam tak perkataan dan sentiasa tahu apa yang nak buat, sentiasa tahu apa yang perlu dilakukan. Sebagai salah seorang anak didik emak, saya kakak kepada 5 orang adik-beradik, saya dapat simpulkan bahawa emak telah mengajar kami bahawa sesungguhnya dalam hubungan sesama insan ni, kebijaksanaan sebenar bukan hanya pada ilmu, tetapi pada cara kita menyantuni orang lain. Semoga persaraan ini menjadi hadiah yang paling indah buat emak untuk mak berehat menikmati dunia pula. Dan persaraan ini bukan penamat kepada makna perjuangan emak, tetapi sebagai satu tanda bahawa segala usaha dan pengorbanan emak selama ini telah meninggalkan jejak yang sangat indah dalam hidup ramai orang. Selamat bersara emak. Assalamualaikum Kak Ana, selamat bersara Kak Ana. Bagi saya, persaraan Kak Ana ni bukan sekadar saya kehilangan kawan sekerja, tetapi saya kehilangan kakak, saya kehilangan tempat curahan hati saya, hilang kawan membawang. Tapi walaupun pun saya tetap meraihkan persaraan Kak Ana ni, dan harapan saya semoga Kak Ana bahagia, happy dengan persaraan ini. Dan saya percaya Kak Ana akan datang lagi untuk jumpa saya sebab Kak Ana akan rindukan saya. Betul tak? Okay, bye-bye Kak Ana. Assalamualaikum. Di sini saya nak ucapkan selamat bersara buat Puan Rozana. Tahniah kerana telah menjadi pendidik yang berdedikasi dan memberi inspirasi kepada semua warga sekolah. Terima kasih juga atas segala tunjuk ajar Kak Na. Saya doakan Kak Na agar sentiasa sihat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan